kalau aku boleh balik umur aku 20 tahun, aku mau, bukan aku tak akan ubah jalan hidup aku, tapi aku mau pesan beberapa perkara penting untuk hidup aku lebih bermakna, untuk hidup aku lebih tenang dan lebih jelas. So, aku mau bagi tahu 5 perkara penting yang kau kena tahu masa umur kau 20 tahun. Okay, jom. Hai, nama aku Wani. So, welcome back to my channel. So, first things first. Jangan kejar kesempurnaan tapi kejarlah progresnya. Maksudnya prosesnya. Okay. Dulu masa aku umur 20 tahun, aku punya mindset aku mau ada kerja yang mantap, lepas tu aku mau relationship yang bagus, lepas tu aku mau ada hidup yang stabil, maksudnya zero hutang. Tapi hakikatnya memang kau umur 20 tahun kau ndak akan stabil. Tiada siapa yang umur 20 tahun dia stabil. Kecuali lah kau tu memang kaya, memang anak orang kaya lah kan. Itu aku no offense lah. Tapi apa yang penting sebenarnya jalan saja, kau jalani je hidup kau. Kau kena terus maju walaupun perlahan-lahan. Hal ini kerana progres yang kecil-kecil inilah lebih baik daripada kau kejar kesempurnaan. Faham? Poin yang kedua, tak semua orang akan faham kau. And it's okay. Tak apa. Sebab masa aku 20 tahun hari tu, masa aku 20 tahun dulu, aku terlampau fikir apa pandangan orang tentang aku. Aku terlampau fikir apa orang cakap pasal aku. And then aku terlampau fikir dan aku takut apa orang judge dengan aku. Lepas tu, aku takut orang tak suka dengan aku. Then ada masa kita ni kan, kita tidak kuasa untuk, hey kau diam, ataupun mulut kau zip. Tak boleh, itu mulut orang, itu orang lain. So caranya, apa yang kau boleh kontrol adalah diri kau, bukannya orang lain. Lama-lama, aku sedar, tak semua orang faham kau. Mungkin ada sikit yang faham kau. Mungkin ada segelintir orang, manusia di dunia ni yang faham kau. And then, yang segelintir tu lagi, yang lain itu, tak perlu pun kau mau kasih faham. Diorang tu, kau puaskan hati diorang. Tak payah. Faham? Tak payah. Memang betul. Sebab kita cari quality daripada quantity. So, bila kau growing up, kau akan lebih pilih circle hidup kau. Maksudnya circle hidup pula. Yalah, circle hidup. Maksudnya circle kawan kau. Circle apa yang kau bergaul dengan siapa. Faham? Poin yang ketiga, duit bukan segala-galanya. Tapi ilmu kewangan tu mesti ada. Okey, masa aku umur 20 tahun, aku harap aku tahu belajar pasal simpanan, macam mana untuk buat pelaburan, macam mana untuk simpan emas, bajet lebih awal. Bukan sebab aku mau kaya, memanglah kita mau kaya, tapi memang duit semua ni memang banyak, memang banyak sebenarnya, tapi kita punya target adalah supaya kita stabil, supaya kita tenang, tidak hutang. Faham? Duit memang tak boleh bagi kebahagiaan. Ingat kan poin saya yang dulu? Tapi duit yang kau jaga dengan bijak boleh jamin dan boleh selamatkan kau daripada boleh beri kebebasan dan maruah kau. Faham? Tapi sebenarnya duit ni banyak sangat. Maksudnya banyak di luar sana. Tapi dari kau. Macam mana usaha kau. Macam mana usaha kau dapat duit. Sebenarnya kau pun boleh jadi orang kaya. Kau pun boleh jadi macam ni, macam ni, macam ni. Tapi dari usaha kau. Kalau usaha kau kerja, lepas tu balik, kerja, balik, kerja, balik. Mana aku punya part time? Kau tidak part time. Mana aku punya yang kau mau ada duit yang banyak, tapi kau tidak buat apa-apa side income yang lain. Kau tidak buat bisnes. Kau tidak berani diri untuk buat video. Kau tidak berani untuk buat konten. Ya, aku pun dalam usaha ke arah itu. Sama-sama lah kita. Ya.
Poin yang keempat, hubungan toksik lebih merosakkan daripada apa yang kita sangka. Okey, nak kira lah dia tu kawan kau, ataupun kawan sekerja kau, ataupun kawan baik kau, ataupun pasangan kau. Kalau dia sudah ubah diri kau, maksudnya itulah red flag. Okay? Bila dia terlalu fokus hidup dia ataupun boleh merosakkan hidup kau, itu adalah red flag. Okay, faham? Masa umur aku 20 tahun, aku ingat aku boleh ubah orang. Aku boleh, dia ni boleh berubah, dia boleh berubah. Salah weh, salah. Kita tak boleh ubah orang. Kita hanya boleh ubah cara arah kita. Maksudnya, ubah cara kita bagi reaction dengan orang, ubah cara kita bercakap dengan orang, ubah cara kita macam mana kita kontrol diri kita masa kita berhadapan dengan tu orang. Kita tak boleh ubah orang. Kita siapa weh? Kita hanya orang. Bukan kita ubah itu robot. Bukannya kita bercakap dengan robot ni. Kita jumpa orang, manusia. So, kau pun manusia. Faham kan? Dan kalau orang tu belum matang ataupun masih lagi macam budak-budak, so kau kasih sedar dia. Kalau dia tidak sedar, itu urusan dia. Nasihat aku, sayang diri sendiri, barulah sayang orang lain. Gitu. Poin yang kelima, fokus dengan diri sendiri. Caranya adalah, yang pertama, kau jaga circle diri kau yang pertama. Jaga circle diri kau dengan jaga apa yang kau tengok dengan mata, jaga apa yang kau dengar dengan telinga, dan jaga hati kau. Ini yang paling penting. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, circle sekeliling kau. Maksudnya siapa yang kau berkawan. Dan yang paling penting, siapa yang kau bawa masuk dalam hidup kau. Seterusnya, jaga diri kau, jaga pemakanan kau, baca buku kau, lepas tu jaga emosi kau, jaga mental kau. Kalau kau rasa kau belum kenal lagi diri kau, kau cari cara untuk kenal diri kau tanpa pengaruh orang lain. Kau cari cara untuk, oh aku ni macam mana? Oh personality aku ni macam mana? Oh aku ni introvert. So aku ni kena cari kawan macam ni. Ataupun aku ni extrovert. Aku kena cari orang macam ni. Dan aku kena bergaul dengan orang macam ni. Lepas tu semua ni tak akan nampak hasil sebenarnya lah. Tapi percayalah, kau akan berterima kasih dengan diri kau versi 10 tahun akan datang. Percayalah. Faham? Okay, last but not least, kepada orang yang umur 20 tahun sekarang ni, kau jangan rasa stres. Kau jangan rasa kau perlu perfect. No, it's okay to be not okay. Ya. Kau sedang belajar, kau sedang bina diri kau. So, jaga hati, jaga minda dan jaga emosi kau. Dan kalau boleh, kau simpan video ni dan kalau kau rasa kau hilang arah, kau tengok video ni balik. Faham? That's all for today and thanks for watching my video. I love you guys. Mwah, mwah, mwah. Bye!